Adakah kita nak mempertaruhkan masa depan anak kita dengan apa yang orang cakap? Kalau buat ceramah motivasi tu, apa masalah korang? Quran. Allah. Terus kita terdiam. Macam tak kena je macam tu. Memang tak kena. Mindset orang, contoh kalau anak masuk sekolah asrama penuh, wow, hebatnya. Bila anak masa tahfiz, oh, okey lah. Respon tu lain. Ada je satu sudut netizen yang anggap tahfiz ni tempat buang budak yang masalah akademik. Walaupun hantar tadika kan, biasa kan banyak sekarang tadika tahfiz, tahfiz kan. Tapi sebenarnya benda tu reflect kepada kita kan. Bila anak hafal, kau hantar anak kau ke situ, takkanlah kau tak nak support, macam tak nak sokong dia. Dari situ sebenarnya Allah nak jentik hati mak dia. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah. Saya Syifa. So kita dalam channel Santuni. Alright, okay. So jangan lupa sebelum tu, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Santuni untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada kami. So apa khabar Kak Syifa? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Kita kurang sikit Kurang macam tak apa sihat. Tapi tak apa, perjuangan perlu diteruskan. Itulah insyaAllah kan. Nak kena menyampaikan jugalah. Dan bukan untuk diri sendiri sahaja, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri jugalah kan. So alright. So kali ni Kak Syifa, kita ada topik yang lain sikit lah kan. Tapi dia sekitar kita punya kita punya perbincangan Santuni lah. Tiga tu kan. Lifestyle, relationship dan juga family. 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 Dan topik kali ni sebenarnya Kak Syifa, dia tentang parenting sikit lah. Kan boleh jadi dekat dengan kita ataupun sebaliknya lah, macam tu lah. Alright, so ada satu luahan ni tentang seorang ibu yang ada anak yang dihantar ke sekolah tahfiz. Kan biasa kan kalau kita tengok kan best kan macam anak ni dah khatam, ada yang sekali hantar 3 orang anak khatam serentak macam tu kan. Ya Allah, impianku kan, impianmu macam juga betul, impianku juga. Walaupun kita tak pernah ada lagi dalam family, tapi impian akan datang insyaAllah macam tu kan. Tapi sebenarnya Kak Syifa, di sebalik kejayaan, kegembiraan, kalau kita tengok macam seronok kan, siapa tak excited kan benda macam tu kan. Tengok anak berjaya macam tu kan. Tapi ada satu side lain. Ada seorang ibu ni meluahkan macam sedih lah kan. Ada masa macam tu, waktu Ramadan anak kena jadi imam dekat satu-satu tempat, tak buka puasa sama-sama. Kalau cuti pun cuti pendek kan, berbanding adik-adik lain. Kadang-kadang cuti kena call oleh ustaz sebab tasmik. Kan sebab sebab nak menjaga macam tu kan. Itulah, itu side lain yang diluahkan oleh ibu bapa ni lah kan. Mungkinlah ada cerita kan, sebab kita tahu kan Kak Syifa pun antara sekolah tahfiz, betul tak? Kan? Tak mengaku lagi. Ada yang mengomen kan. Alhamdulillah. Tak tahu nak cakap lah. Terima kasih Umi Abi sebab hantar. Tapi one off tahfiz apa orang kata, jalan tahfiz tu Masya Allah. So, kalau adik-beradik lain ada juga? Kami 10 adik-beradik. Satu 2, 3. 2 daripada DQ, 1 daripada Temua, sekolah agama Temua yang guna model Ulul Albab tu. Masya Allah. Yang sekarang macam MSM Ulul Albab mendunia. Yelah. Dia sekolah SMKA. Lepas tu yang sekarang on the way seorang lagi. Yang lain tu walaupun tak tahfiz, tapi mereka adalah guru. Masya Allah. Quran ada yang seorang guru, Taranum yang seorang guru, Tadabbur yang seorang guru, Tajwid. Macam tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Family Quran lah orang cakap macam tu kan. Allah, berat tau sebenarnya. Orang kata family ustaz-ustazah. Allah je tahu. Kan nak menjaganya. Yang kita tahulah Kak Syifa kan, kita mungkin tak ada, belum ada rezeki lagi lah kan. Ada yang family yang hafal apa semua kan. Tapi jauh dari sudut kita tengok memang lah indah-indah semuanya kan. Kita tengok kan, biasa kan ada seorang ustaz yang memang family dia semua anak dia Taranum. Kan? Betul. Ustaz ada seorang ustaz kan. Macam seronoknya, ya Allah, sejuknya. Sejuk perut ibu mengandung kan. Macam tu lah, macam sekarang pun anak kita kan. Contoh macam kita sendiri lah Kak Syifa kan. Anak sekolah tahfiz ke? Anak sekolah agama integrasi. Tapi ada modul mini tahfiz. Dia dah mula. Dia dah mula macam juzuk 30. Mula juzuk 30, betul. Okey, faham. Mula juzuk 30 kan. Lepas tu mula juga tahriri tu. Menulis Quran tu Syifa. Darjah 1. Bestnya. Apa kan, rasa kan kita ada banyak perasaan rasa macam kan, nak tolong tulis ke? Betul. Sebab kita macam Umi dulu pun
macam ni Umi dulu pun tak ada seawal ini tau. okay. Menulis Al-Quran dengan, kita faham lah kan, anak darjah 1 macam mana dia menulis macam, ya Allah, boleh baca ke tak ni ustazah dia nanti? Tak, lagi satu bukan darjah 1 tu je. Sekarang ni pun kalau Kak Syifat punya sistem akademi Qiraah dengan Ratul Hufaz, kita minta pelajar tulis. Okay. Yang umur 30-40 pun banyak alasan. Ya Allah, tulisan tak cantik lah. Tu kata seragam ni darjah 1. Subhanallah, hebatnya. Lepas tu kita macam tu nak tulis Al-Fatihah lah mula-mula kan. Ayat pertama, surah pertama Al-Fatihah lah. Tu kita macam, ya Allah seraganya, kesiannya macam tu. Tapi itulah yang kita nak kan. Ke terus dapat tasu terus keluarkan anak ke? Tak ada. Kita Very good. Ya, tak ada. Betul. Kita tahu macam kita dulu susah juga Kak Syifa, walaupun bukan sekolah agama, sekolah biasa kan. Kita susah dalam keadaan nak menerima darjah 1. Keadaan tu. Keadaan maksudnya silibus kan. Dulu mungkin kita silibus kita masih biasa, tapi diorang sekarang lagi dahsyat kan. Maksudnya di segi level kadang tu kita pun tak boleh jawab soalan yang diorang dapat tu kan. Betul. Macam salah satu apa tu matematik ke apa kan. Sebab kadang kita tahu jawapan tapi kaedahnya, markahnya pemarkahan macam mana. Kan. Itulah bezanya jauh lah. Jan alfa kan anak-anak darjah 1 sekarang kan. Macam tu kan. Tapi bila tadi Kak Syifa tanya kan kenapa hantar sekolah tu kan, dia semestinya dia tak ada ibu bapa yang nak hantar anak sekolah untuk anak dia tak jadi baik kan. Kan? Itu naturally. Natural lah, logik kan pun. Kan. Sebab itulah kalau Kak Syifa tanya tadi, kita hantar anak sekolah, anak kita sekolah kat situ. Salah satunya kalau sekolah agama integrasi ni kan kita tahu dia sampai petang kan. Yes. Macam tu kan. Tak rindu ke? Rindu, ya Allah. Mula-mula hantar, kita termenung kat office. So macam mana lah aku nak pergi tandas macam mana kan. Sebab biasa tadika sama lah. Cikgu uruskan kan. Masihlah lagi macam cikgu tengok. Kalau ni kan darjah 1 kan, macam mana dia makan. Sagi kan tercicir, terkencing kat tempat lain macam tu kan. Itu antara kerisauan. Betul. Itu tak terbayang yang 5 tahun nak masuk darjah 1 ni tahun depan. Ya Allah, subhanallah. Kan. Itu maksudnya satu hantar sekolah tu dari segi silibus lah. Formal, pendidikan formal kat sana. Tapi dari side lain juga sebenarnya kita memberi kepercayaan kepada anak kita untuk anak kita belajar menguruskan diri. Kemahiran hidup tu. Yes. Itu sebenarnya kelebihan kalau hantar anak macam tu. Sebenarnya dia bukan isu sekolah tau. Bukan isu sekolah. Bila Kak Syifat tengok, yelah bila kita dah ada anak, dah besar apa semua, kita nak pilih sekolah tau. Sekarang ni fasa kami pilih sekolah tadika. Yelah, fasa anak pun ni kan pecah kepala macam sekolah ni sebenarnya last kali soalan bila kita sembang dengan suami, kita nak anak kita jadi apa? Itu. Dan sebenarnya ibu ayah bila fikir soalan tu, dia ada dua pula. Apa orang cakap pasal anak dia, dan sebenarnya apa masa depan anak dia kan. Adakah kita nak mempertaruhkan masa depan anak kita dengan apa yang orang cakap? Tu satu benda yang dari sudut niat tu dah salah lah. InsyaAllah. Tu satu Kak Syifa. Dan satu lagi, adakah kita nak menjadikan anak kita tu untuk capai impian yang kita tak capai? Itu risau juga sebenarnya kan. Macam banyak macam cerita Three Idiot tu. Ada tu kan, cerita yang hantar anak pergi doktor sebab mak ayah suruh lah apalah nak itulah kan. Boleh tengoklah kot contoh-contohnya. Kan, contoh-contoh kan. So maksudnya tadi kita berbalik semula kepada yang macam tahfiz tadi lah kan. So bila kita tengok ibu ini meluahkan side yang sebaliknya kan, dia kan maksudnya macam Kak Syifa sendirilah kan, pengalaman kan, macam pergi masuk tahfiz tu rela ke tak rela. Dia mengeluh pula, berat pula rasa. Mengeluh pula kat sini. Sejujurnya lah Kak Syifat tak, waktu tu minat tau. Maksudnya habis SPM, waktu SPM tu ada seorang senior Darul Quran, dia datang. Lepas tu dia bagi inspirasi lah, kata kita kena jaga Quran, kena ni, dan dia memang masuk situ dan dia pelajar terbaik kat sana. Masya Allah. Jadi subhanallah, tak tahu apalah sempit sangat aku ni, tak tahu ada IPG, matrik, tak tahu. Oh ya, tak tahu. Ya macam bukan tak tahu kot, mungkin tak sedar. Yang fokus waktu tu nak masuk Darul Quran, nak masuk tahfiz. Sebab kita tahu yang tu je. Padahal budak nakal je pun kat sekolah. Tapi macam nak masuk tahfiz. Tapi tu mungkin kita duk cakap kan. Lepas SPM dapat tu je. Sebab tak mahu nak lain. Yelah, sebab tak tahu kan. Tak tahu. So masuklah. Actually mula-mula masuk dengan nak. Tapi taklah rela sebab jauh kan daripada Sabah.
Merentas pula. Ya. Lepas tu bila dapat topik untuk luahan ni, tiba-tiba teringat macam mana perasaan Umi Abi yang berjauhan dengan anak sulung dia buat kali pertama. Kak Ifat pergi dengan kawan 3 orang. Lepas tu mak angkat ambil lah arwah kan, arwah mama ambil hantar kat Darul Quran. Tapi nak sebutnya bila dah ada anak ni kan macam alah sebablah pula. Perasaan mak nak hantar anak jauh itu tara-tara lepas SPM. Tu dah besar tak tu. boleh bayang mak yang hantar daripada sekolah rendah pergi sekolah tahfiz tu. Tapi mungkin paling pentingnya adalah bukan kata persediaan. Kita nak tu pun okey kot. Okey kot, cukup. At least anak tu macam okey dia nak. Tapi dia tak tahu apa kesusahan selepas tu. Apa yang anak hadapi. Oh ya Allah, Subhanallah. Cerita sikit Mungkin adalah banyak ceritanya kan. 1001 cerita bila masuk situ. Sebab kita expect okay semua tahfiz kan. Satu benda yang Kak Syifat rindu sangat bila mengaji tahfiz ni, maksudnya kita hafal setiap hari, adalah bunyi lebah. Oh, apa sinonim bunyi lebah tu? Pergi kelas bunyi bukanlah orang buat macam tu. Mengaji Tapi bunyi tu akan lebah yang bunyi orang siapa banyak geng-geng macam tu tahfiz kan? kat sini kan, mak tahfiz ke DQ ke segala-segala isu tahfiz ke, Mesti dah biasa dia. Bunyi tu mesti dah. Ya, siapa yang mengakui, sebab dia macam dah macam lagu apa, tapi kita masuk tu macam sebenarnya orang tengah menghafal dengan macam ni kan. Banyak benda tu adalah satu senario yang kat mana-mana ada. Itu benda yang paling Kak Syifat rindukan. Ya Allah, sejuk je. Lepas tu Darul Quran Kuala Kubaru ni tempat dia, pernah datang? Pernah sampai? tak pernah. Bawa anak-anak kat situ. Ya Allah, boleh pergi melawat sebab dia ada kan? tasik, lepas tu cantik, bau kiri kanan bukit. Duduk mesti jauh kan daripada tempat lain. Biasa sekolah tahfiz macam tu jauh kan? juga, tapi kita boleh akses lah. Boleh sekarang ni segala-gala macam dekat Pekan tu. Tapi kita bangun pagi macam bunyi orang ngaji, kita daripada malas kena ngaji kita juga. Kita termotivasi kan. Maksudnya macam yelah hafal Quran kot. Hafal Quran kena ada kawan. Kena ada kena ada motivasi circle yang betul-betul menyokong lah. Kalau kau jumpa kawan yang malas jugalah kau. Macam sama je kan macam sekolah biasa. Sekolah tahfiz apatah lagi. Sebab maksudnya cabaran Quran tu ada. Cabaran tu ada. Tapi paling Kak Syifat menyesal masuk sekolah tahfiz adalah hafal tapi tak faham apa yang kita hafalkan. Ya Allah. Itu satu penyesalan yang Kak Ifat takkan ulang kepada anak. Dan sekarang ni memang tengah aim pergi kat sekolah-sekolah tahfiz untuk bagi awareness lah pasal benda tu. Dah banyak kali pergi dijemput dekat sekolah-sekolah tahfiz. Sebenarnya anak-anak Umi apa sebenarnya yang distresskan? Quran. Ya Allah. Quran tu diturunkan sebagai rahmat, sebagai ubat, sebagai benda yang mudah kan. Tiba-tiba jadi punca stres anak tahfiz adalah Quran. Ya Allah. Padahal diorang memang masuk kat situ untuk hafal Quran kan? Sepatutnya kan? Maksudnya mindset macam benda tu tak boleh lah. Tak boleh berlaku. Tak boleh. Sepatutnya dia akan jadi macam satu red flag bila rasa macam tu. Dan bukan seorang, ramai. Kalau buat ceramah motivasi tu, apa masalah korang? Quran. Ya Allah. Terus kita terdiam. Macam tak kena je macam tu. Memang tak kena. Kan? So bila benda tu dah berlaku, kita pun dah nampak depan mata, macam terrefresh. Aku kena buat sesuatu ni. Kita kena pergi buat awareness, maksudnya kepada ustaz-ustaz yang ada tahfiz apa semua, kena panggil orang-orang yang mungkin dulu dia rasa struggle, tapi kena ubah mindset tu supaya dia jadikan betul-betul function Quran tu function well kepada diri dia lah. Dan dia pun seronok untuk menghafal tu kan. Seronok tu yang isu bila siapa yang apa tu dia luahkan ni kan, luahkan ada side sudut. Anak pertama happy bila jumpa, yelah seronok tempat baru kan. Sekali bila hari kedua dah jalan kaki sengit lah, duit hilang, hanger hilang, akulah tu. Allah. Tapi budak asrama bukan tu, kita pernah duduk asrama juga kat sini. Benda tu pun jadi salah satu kita jadi stres tau. Betul. Kita nak belajar, baju hilang dah macam mana kan? Sama je. Sebenarnya apa yang berlaku dekat sekolah biasa sama je berlaku kat sekolah tahfiz, tapi dia lagi macam sebab disebut tahfiz, mindset orang, contoh kalau anak masuk sekolah asrama penuh,
wow, hebatnya. Bila anak masa tahfiz, oh, okey lah. Respon tu lain. Sebab yang orang nampak best kan, tapi ada je satu sudut netizen yang anggap tahfiz ni tempat buang budak yang masalah akademik. Ada juga dengar. Dan ada mak ayah, kau ni bukan, tak ada aliran sains, tak ada aliran macam tak boleh pergi, tak boleh pergi, macam tu kan. Mak daftarkan kau kat sini. Okey, kalau macam tu, maksudnya dia macam, kita ada dengar juga kan, maksudnya boleh jadi macam tahfiz ni tempat membersihkan semula anak-anak macam tu. Tapi tu bahasa kasar, kita tak tahulah kan. Faham? Oh, membersihkan dia tu. Membersihkan dia lah dari segi macam, yelah biasa mungkin anak tu ada masalah sosial ataupun ada problem dekat sekolah. Betul. Biasa kan, sekolah akademik kan. Maksudnya memang belajar akademik saja. Bila dihantar ke situ, tapi hasilnya adalah anak tu tidak seperti yang diharapkan jugalah. Sebenarnya dia bukan masukkan anak ke sekolah tahfiz untuk membersihkan dia. Actually kalau anak kita dibersihkan pun, kalau mak dia sama kotor ni dari sudut mindset macam dia nak bersihkan anak dia, tapi sebenarnya dia nak bersihkan nama dia. Faham tak? Dia niat pun dah salah kat situ. So memang kat situ niat lah. Niat dan kenapa dihantar. Yelah, niat tu berkait dengan kenapa dihantar. Kenapa dihantar. Tu yang kita tanya balik Umi, kenapa Umi Abi hantar kami kan. At least kalau tak tahfiz pun anak dekat dengan Quran kan. Sebab Al-Quran ni Allah turunkan untuk menjaga orang yang menjaga dia. Kalau Al-Quran tu Allah mampu jaga, maka Al-Quran boleh jaga orang yang menjaganya. Dan yang bestnya kan, waktu kami ramai-ramai nak masuk tu, ada seorang pakcik ni lah, anak dia pun dapat masuk. Dia tanya Abi kat Syifa, kalau saya bagi anak saya masuk ni, nanti anak saya nak kerja apa? Oh, tu salah satu juga persoalan kan. Soalan tu Kak Syifa dengar pula dekat telinga dalam satu kereta. Oh, okey. Betul juga soalan ni kan. Kak Syifa terkesan tak? Maksudnya macam, lah aku nak kerja apa nanti? Tak juga. Waktu tu tak macam juga. Tak sabar nak pergi. Tapi si kawan tu lah kesian sebab mak ayah dia macam, anak aku nak kerja apa lagi lah kalau orang kampung kan. Sebab kita nampak doktor, cikgu, engineer, lawyer. Kalau tahfiz ni paling-paling orang ingat macam jadi imam saja, ustaz sahaja kan. Tapi waktu tu tak famous lagi. Tahun 2000 berapa lupalah. Tapi Abi cakap macam ni je dekat pakcik tu. Kata kalau kita jaga Al-Quran, Allah akan jaga anak kita. Checkmate. Stop kat situ. Dan sekarang kawan tu dah habis sama-sama. Sekarang dahsyat kerja dia. InsyaAllah. Profesional lah. Maksudnya masuk bidang profesional lah kan. Tapi sekarang banyak kan. Sebenarnya kita sendiri pun bila dah membesar macam ni kan, mungkin lah kita tak ada rezeki dulu nak pergi apa semua kan. Tapi kita bila kita tengok kan ada kan keluarga profas yang biasa kita dengar kan. Dan kita pun macam kadang ada juga kita kenal dia punya ni kan. Macam masya-Allah. Sebenarnya cabang orang yang belajar tahfiz ni luas sangat. Luas dan hebat. Sebenarnya dia bergantung kepada satu sistem. Satu lagi macam mana mak tu enhance, mak ayah tu enhance anak tu. Dia macam boleh je cakap, contoh kita tanya anak-anak kita, Aisyah nak jadi apa? Aisyah macam nak jadi polis. Polis tu dah fikir dah kepala kan. Betul lah, anak kita pun macam tu je. Dia punya sekitar polis, cita-cita askar, dia. Bomber. Sebab dia seronok kan pakai baju tu. Pakai uniform. Okey je lah, kita cakap layan je. Tapi Aisyah kena jadi polis yang hafal Quran. Yes. Kalau kita ingatlah kan, episod-episod sebelum ni kita ada cakap kepada yang bujang-bujang kan, jangan cari orang yang beragama. Kan, betul tak? Betul. Tapi kita kena cari orang yang serius dalam mengamalkan agama. Sama juga, kita tak perlu pun cari pasangan yang tahfiz, tapi kena cari orang yang dia amalkan apa yang dia hafal tu. Faham tak? Walaupun hafal tu surah tertentu sahaja. Macam tu kan? Yang penting dia amal. Dia amalkan lah kan? Ada je orang tak hafiz 30 juzuk, tapi subhanallah, tapi dia beramal dengan ayat-ayat yang dia pernah hafal. Macam tu lah. Yang penting kan, dia cinta dengan Quran lah Kak Ifat rasa. So dilema hantar anak tahfiz ni, kita pertama kena betulkan niat. Betulkan niat. Ya Allah, betulkan niat lah. Sebab sistem tu yang kedua. Kenapa mak nak hantar? Kalau mak nak hantar sebab nak cuci nama dia, sebab cita-cita yang dia tak capai dulu. So anak tu kena capai kan? Dia semua tu kan. Akhirnya tak menjadikan anak dia hebat pun. Tak cakap lah kita orang hebat, tapi
mungkin ketelusan niat abi umi membuatkan kita macam lantak lah orang nak cakap apa, tapi kita ada Quran, kita ada Quran, kita ada Quran. Biar anak bangga dengan Quran daripada bangga dengan dunia. Betul tak? Faham. Maksudnya betul lah tu. Ketulusan tadi menarik lah Kak Syifa cakap. Ketulusan doa seorang, niat dan doa ibu bapa tu menjadikan anak dia siapa. Ada maksudnya kalau tu mungkin ada orang rasa jauh kan, macam anak nak masuk tahfiz. Tapi sekurang-kurangnya ada orang yang nak menjadikan anak dia seorang manusia. Maksudnya seorang manusia yang berguna tu pun dah mencapai satu maksudnya itu pun mak dia rasa tenang macam tu. Faham tak? Tapi itulah kalau hafal je tak faham. Itu satu penyesalanku. Maksudnya dah pernah merasai benda tu paling teruklah rasa. Mungkinlah waktu hafal dulu ada je kelas-kelas tadabbur. Tapi rupa-rupanya sedar tu, hidayah tu memang dari Allah lah. Memang dari Allah. Dan bila ada Quran tu, kita jauh macam mana pun kenakalan kita, last kali kita akan ditarik semula untuk memperjuangkan Al-Quran ni sebab kau ada Quran. Ya Allah. Ramai je kawan-kawan Kak Ifah yang mungkin ada je yang tahfiz tapi lepas tu aurat dah tak macam orang tahfiz. Lepas tu dia punya personality pun dah tak macam kita pun kadang kan ada fasa lah kalau orang tahu kita punya aib yang lepas. Tapi kan Kak Syifa pegang satu benda, ini pun itulah hafal tapi tak faham. Bila innal hasanat yudhibna sayyiat, maksudnya kadang orang malu nak ke depan sebab dia punya past dia. Anak-anak dilema nak tahfiz ni, dia hafal tapi dia ada buat dosa. Dia hafal tapi dia ada banyak macam mungkin masalah dengan kawan-kawan lama kan. Dan itulah yang menyebabkan kalau mak ayah tak support, dia akan jadi macam malu dengan apa hafazan dia. InsyaAllah. Faham. Sebab tu ramai asatizah yang mungkin dia mengajar tahfiz tapi dia tak nak tolong orang lain. Nak suruh ceramah ke, nak suruh bagi tazkirah, saya tak layak lah. Padahal dia ada Quran. Sebenarnya apa yang kita cakap macam kat Santuni ni, apa yang kita cakap bukan kita yang cakap sebenarnya. Dia semua daripada Allah dan juga Nabi lah. Dia menyampaikan kan. Kita jadi perantara untuk menyampaikan supaya senang orang nak faham. Itulah bahasa layman lah, bahasa orang awam lah macam tu kan. Okey, faham. So maksudnya kat situ dia reflect lah kan. Macam kita sekarang jadi parents ni, kita lagi rasa tahu benda tu. Macam setiap hari terfikir. Dan setiap hari kena macam tadilah dia bila kita buat Santuni ni kan, dia macam back balik kat kita lah. Dia macam kau fikir, reflect balik. Refleksi balik kenapa buat macam tu, kenapa macam tu kan. So dia, kalau anak ni memang satu benda yang orang cakap tak habis lah. Memang tak habis. Berbincang, parents memang setiap hari kita akan bincang anak ni tu baru sekolah dia. Belum lagi apa makanan dia, apa dia pakai, macam mana dia bercakap. Paling merisaukan adalah hantar anak sekolah tahfiz ke, hantar anak tak sekolah tahfiz ke, dia karakter dia tu nak bawa ke hadapan. Faham? Betul. Tu satu karakter. Satu lagi macam mana dia tu, macam Kak Syifa cakap sebelum ni kan, jadi soleh-solehah kan. Soleh tu macam mana bila dia berhadapan dengan satu situasi tu, macam mana dia nak bangkit. Kena ada Quran. Yang itu kan kalau dia pegang benda tu, pegang dia boleh Quran bangkit. kan. Wala ta'iasu, wala segala, wala apalah taqnatu min rahmatillah, semua dalam Quran. Tapi mungkin Kak Syifa sendiri tak tahu nak. Kalau orang kata lah, Al-Hafizah, dia ada dua label, Al-Hafizah dengan Al-Habisah. Al-Habisah apa pula? Habis Quran tapi tak ingat. Maksud habis betul macam tu. Tapi sebenarnya dia at least konsep kita kena beritahu anak-anak kita yang mungkin hafal Quran kan, hafal ni senang tau. Sebab Allah dah sebut walaqad yassarnal Quran. Allah dah mudahkan Quran tu, hafal senang. Buktinya apa? Buktinya kan ada banyak video-video kat negara sebelah, kadang kat Malaysia sendiri kan, macam adik Ziyad ke apa tah, dia umur 2-3 tahun tapi dia dah boleh hafal dah. Dan ada tak pernah tak tengok budak yang tak pandai baca baru sebut umi, abi apa semua, tapi dah baca Al-Fatihah. Betul. Anak-anak sendiri pun. Kan? Pelak-pelak macam tu pun boleh baca. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tapi dia dah cuba ingat sebab nak ingat senang.
Hasanah. Hafal. Kalau sekolah tahfiz ni senang kalau kena cara lah. Kena cara. Actually dia ada 3 faktor untuk menyenangkan. Mungkin boleh tengok sama-sama anak kita kan. Dan boleh kita sendiri. lah kat rumah. Yes. Kalau sebut ke anak, senang tau sebenarnya. Kau kena mula dululah. Sebagai Parents tu kena mula. Tak 30 juzuk, at least juzuk 30. Juzuk 30. Kan. Yang pertama kena ada niat dan juga kehendak. Macam sedarlah yang Quran tu adalah penyelamat umat akhir zaman. Kalau Kak Syifat rasa tu cukup untuk spark dia, trigger dia. Sebab tu apa yang kami buat dekat Pacu kan, macam at least bagi orang minat Quran. So walaupun kau sekolah Cina ke, tak sekolah agama ke, kebanyakan kita orang punya student lah. Lepas tu nak sambung tahfiz. Sekolah Cina, tapi nak sambung tahfiz. Sebab dia kat rumah tu, dia dah kat rumah. Dia tuition setiap minggu tu untuk tahfiz. Sebab tu konsep tahfiz ni bukan setakat pergi sekolah, tapi kena sediakan ruang dia tu lah untuk dia menghafal. Lepas tu yang kedua, memang kena ada sistem yang baik lah. Kita kalau rupanya dalam statistik JAKIM rasanya dekat 1250 tahfiz berdaftar bawah JAKIM. InsyaAllah banyak kan. Maknanya tahfiz ni bukan untuk orang yang lemah. Tahfiz ni dah mendunia. Dah mendunia, betul. Kalau boleh jadi rare. Macam anak tak sekolah tahfiz lagi pelik. InsyaAllah kan. Tapi kalau kita tak naklah cakap sistem sekolah, kita cakap kalau anak kau tak hafal Quran lagi pelik. Sebab akses banyak, tapi anak tak boleh nak hafal. Tapi main game boleh pula hafal nama-nama karakter dalam ML, PUBG tu okey pula. Nama-nama karakter pula. Yes. So bukanlah sebab sekolah tu, tak sekiranya sekolah asrama penuh. Siapa kat sini sekolah asrama penuh ke, MRSM ke, sekolah agama biasa ke, apa semua kan. Tahfiz tak tahfiz. Tapi last kali kita refresh balik, kat mana sekolah kita pun kita jadi tak dekat dengan Allah. Betul. Itu satu persoalan yang kita sendiri kena fikirkan. Saya pun saya juga yang bercakap ni kan. Dalam proses sedang mengulang lagi lah Quran tu. InsyaAllah, ya Allah. Dan yang ketiga kena ada support system. Kau tak tahu berapa duit dihabiskan mak-mak ni. Berapa ayahnya. Apa yang apa sahaja pengorbanan yang dibuat kan. Yang best ni kalau macam dah stres-stres, tiba nak makan apa. Tu. Ya. Abi bagi, Umi bagi, yang penting habiskan hafazan kau. Dia punya itulah push factor. Umi, Kak Syifat ingat bila Umi kata, tolak sikit anak lagi dia kak, sikit lagi kak, kakak boleh. Time tu dah memang dah hujung-hujung maksudnya macam dia hafal ni, dia ada surah-surah yang dicipta untuk kita untuk senang dan juga susah. Kalau tanya, cuba tanya apa favourite Kak Syifat? Apa favourite? Surah Kak Syifat. Namanya sembang kan. Apa favourite korang? Sebenarnya favourite Kak Syifat kalau waktu hafal tu surah Yusuf. Okay. Sebab dia macam bila kau hafal tu kan macam macam tengah tengok movie kan. Surah Yusuf kan sebab satu surah tu berkaitan dengan Nabi Yusuf sahaja. Betul kan? Ahsanul Qasas, sebaik-baik cerita. So kalau anak-anak kita tahan baca buku tebal-tebal, novel apa semua, dia kena boleh hafal pasal surah Yusuf, novel kisah Nabi Yusuf tu kan. Tapi tanya apa surah yang paling susah? Okay, kita yang macam okay. Sampai hari ni apa dia biasa orang panggil apa? Killer. Surah. Okay, apa killer surah? Surah Jin. Surah Jin. Sebab kan ada kawan ni dia hafal. Lepas tu dia yalah, kita hafal, kita kena ulang 7, 10, 20, 30, 40 kali ayat tu kan. Lepas tu kena kacau. Ya Allah, ya Rabbi. Dia yang kena kacau, bukan kita. Jadi kan kita macam takut-takut nak ulang banyak kali. Last kali kita takut lagi. Padahal 3-4 muka surat je. Jadi seminggu tasmihnya. Ya Allah. Bingung kan. Tu salah satu faktor yang faktor menjadi cabaran lah untuk hafal satu-satu tapi kalau surah. tanya hufaz ada surah yang dia bercabar. Ada sendirilah. Ada yang kelakar. Surah yang paling mencabar apa? Surah Sajadah. Padahal tu surah sekolah menengah kan. Biasa. Tak tahu, dia macam dia biasalah Allah sayang kita. Allah ada nak bagi, takkanlah semua 114 surah tu senang macam surah Al-Fatihah kan. Dia mesti ada satu surah yang tapi yang paling ingat adalah surah yang paling susah. InsyaAllah. Sebab mungkin struggle tu tinggi kat surah situ Jin tu macam main-main kat kepala. Sebab kita dah ulang kan. Tapi ulang tu berhati-hati macam
Ada tak? Maksudnya, takut Allah kan, tapi tapi still tapi memang manusia tu, biasa still merasalah benda surah tu tu kan. memang diturunkan untuk mereka. Cuma bila kita ulang tu macam seolah-olah kita panggil dia. Tapi takkan nak skip surah jin tu. Mestilah tasmih 114 surah tu. Antara realiti kepada ibu-ibu yang hantar anak, kena tahu ada anak yang ada surah yang senang untuk dia, ada surah yang susah untuk dia. So saya punya cadangan, kalau ada surah yang susah untuk anak-anak, okay, kita banyak berinteraksi pasal surah tu. Contohnya macam kena tadabbur surah tu lah. Faham. Kena faham dulu apa penceritaan. Yes, ada seorang kakak ni, dia hantar anak dia dekat Kak Syifa untuk tadabbur surah yang dia susah tu. Sebab sebenarnya susah ni ada dua. Satu, dia tak nampak ayat. Yang kedua, dia tak faham apa dia susah hafal. So bila kita tadabbur, sekian, lepas alladhi, walladhi, lepas walladhi, alladhi lagi. Benda tu kadang kita hafal, tak nampak kan. So mak-mak kan, kalau nak hantar anak tahfiz, dia kena tahu teknik. Dia kena bantu anak supaya dapat teknik hafazan. Menarik. Sebab tu ada parents yang digalakkan buat personality test anak lah, apalah kan. Banyak. Tapi contoh kalau anak tu auditory visualize, dia kena ulang banyak kali lah benda tu. Tapi Kak Syifa pun baru tahu lepas berapa 7-8 kali teknik, baru jumpa teknik sendiri. Dan baru boleh laju lepas tu. Baru boleh laju. Ni macam menyalahkan anak kenapa lambat-lambat. Rupanya dah ada salah teknik lah. Sama jam belajar biasa pun. Kenapa tak salah teknik? Salah teknik dan tak jumpa formula. Betul. Lepas tu kalau anak auditory, ada kawan Kak Syifa, dia cara hafal, dia tak ngulang kat mulut, tapi dia orang lain ulang. Dia pasang auditory ustaz-ustaz, imam-imam kan, qari-qari, dia dengar, dia boleh hafal. Masya-Allah. Dia ulang mungkin dia ulang kat hati dia, kata hati dia memang dia boleh hafal. Tapi kalau dia orang kata kinestetik, sekarang kan budak ADHD lah apalah, tapi budak-budak ADHD autism lagi cepat hafal kan. Betul. Sebab dia akan Quran tu, dia kena pasang Quran satu lagi dia style Afrika. Punya Sudan ke Kak Ifah pernah dengar? Afrika? Jogging, hafal pukul 3 pagi, berjalan. Itulah cara. Macam camp kepimpinan keseteraan, tapi hafal Quran. Masya-Allah. So kalau mak ayah tahu cara anak, dan dia bantu pula macam boleh. Tu sebenarnya lagi best. InsyaAllah. Barulah kena dengan cara dan personality anak tu lah. Karakter anak tu kan. Tak adalah struggle, rupanya tak kena. Macam tu kan. Tak adalah maksudnya macam bila suruh-suruh, kenapa macam tak boleh nak hafal lagi. Itu satu lagi mak ni pula, anak saya tak minat. Lepas tu terus keluarkan daripada sekolah tu. Ya Allah, tolonglah. Nak masuk susah dengan duit apa semua. Lepas tu nak keluarkan sebab anak tak minat. Sebenarnya anak tak minat bukan sebab dia tak minat, kita yang tak minatkan dia sejak awal lagi. So kalau dah terhantar dan anak tak minat, kita cuba sediakan buku-buku ke, lepas tu dia pergi camp-camp yang untuk meminatkan dia hafal Quran. Sebenarnya kita nak jadikan anak kita ni dia bersyukur dapat hafal Quran. Tu paling penting kat sana. Satu kesyukuran lah sebenarnya, walaupun ingat tak ingat tu istighfar je lah diriku, tapi bersyukur sebab Allah bagi Umi Abi untuk hantar tu lah. Tapi kalau tak hafal pun tak apa. At least cinta tak Quran? Cinta kan? Betul. Cukup cinta. Ada orang tahfiz tak cinta. So cinta tu, celik tu, suka. Bestnya ada Quran. Maksudnya kat situ sedar. Dia sekarang sedar. anak-anak best apa kan. Lain. Itulah betul-betul. Sebab macam kita sendiri bukan cakap kan, macam kat rumah kan, bila anak macam umur 4 tahun kan, dengan pelak-pelaknya baca Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas apa semua kan, tu pun kita macam insya-Allah hebatnya otak budak ni kan. Boleh ingat kan, kadang dengar abang dia hadis pertama baca hadis kan, lepas tu baca Quran pula kan, innamal a'malu binniyat. Dia pun ikut dulu. Anak nombor 2 selalu laju. Sebab dia paling dekat kan. Lepas tu kadang yang kecil tu pun nombor 3 pun nak juga macam tu kan, walaupun bunyi macam tak jelas kan. Tapi nak cakapnya tapi itu antara saya rasa orang anda kat luar sana pun nak ada satu impian yang dalam family kita tu kan. Macam hafal Quran kan, anak kita lah sekurang-kurangnya. Kalau kita tak sempat, macam saya, macam kita tak sempat lah kat Syifa kan, macam, tapi mak dia pun dalam proses lah hafal lah mana yang mampu. Macam tu kan. Tapi bila ada anak macam tu pun, lepas tu bapak dia cakap, sejuk perut Umi dia. Umi je perut lah. Umi punya perut. Macam
Okay, alhamdulillah lah macam tu kan. Tapi jauh Seronok. lagi lah perjalanan Dia bukan tu sebab kan. anak tu pandai baca, sebab ayat Quran tu buat kita tenang. Itu memang tak dapat dinafikan Best lah. anak main Lego. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada satu teknik, tak ingat teknik namanya apa. Kalau contoh kita orang banyak study salah satis, maksudnya dia orang boleh masuk Quran seawal usia kan. Tanda anak tu cinta Quran bila dia main, bila dia tengok papa dia baca Quran. Bermain dekat mulut dia kan. Contoh kan. Kan? Faham. Sebenarnya kita yang tak cinta. Sebab kita tak ada pun sambil drive Bismillahirrahmanirrahim. Tu kita kena Tapi kita muhasabah. Tapi dulu Kak Syifa kan, waktu sekolah kan kita ada surah-surah hafazan terpilih kan. Kita dulu cara nak hafal lah, kita hafal kuat-kuat Kak Syifa. Ya. Tapi kat rumah kita tu memang bergema suara kita. Betul. Basuh pinggan. Kita tak ingat. Surah Sajadah, surah Al-Mulk. Kita dulu surah Jumu'ah. paling panjang kita hafal surah. Bukan paling panjang lah, dulu surah masa form 4 ke form 5 kan. Kita, ya Allah tak ingat lah. Luqman. Yelah, Luqman itu paling kan panjang kan. syllabus. Ya Allah sangat mencabar kan. Tapi kita jumpa formula. So kita akan hafal kuat-kuat. Hafal. Hasanah mestilah. Tak boleh dalam hati je. Ke kita dua sama. Betul-betul. Kalau Hasanah Tapi sekarang nak suruh tasmi' al-bayyinah. Kebanyakan student kelas kat Syifa kan, dia dah laju ni, 3 Qari'ah masuk. Lepas tu dah sampai Al-Qadar, dia skip Al-Bayyinah. Okey lagi. Masuk Atin, dia skip Al-Alaq. Sampai Ad-Duha. Alah ustazah, tak ada hafazan hari ni. Kata. Maksudnya sekarang ni disebabkan banyak faktor, Al-Alaq dengan Al-Bayyinah pun dah rasa macam Al-Baqarah dah. Panjang. Betul. So sebenarnya bila nak hantar anak, mak kena seronok dululah. Itu paling penting. Betul-betul. Sebab benda tu akan mendorong kepada anak itu akan rasa seronok. Yes. Tapi sebenarnya Kak Syifa tadi bila cakap kan, walaupun hantar tadika kan, biasa kan banyak sekarang tadika tahfiz, pra-tahfiz kan. Tapi sebenarnya benda tu reflect kepada kita kan, bila anak hafal. Contoh bila pula anak kita pernah macam cikgu pilih untuk jadi wakil sekolah, bestnya. hafal kan, dengan mak-mak dia hafal. Ya. Kalau tak mak dia, bila lagi? Macam tu. Betul. So benda tu banyak muhasabah diri lah sebenarnya. Kau hantar anak kau ke situ, takkanlah kau tak nak support kan, macam tak nak sokong dia. Dari situ sebenarnya Allah nak jentik hati mak dia. Betul. Kan? Anak kita tu cikgu kehidupan kita. Ya, betul. Guru Manja dia, tak sabarnya dia dah cikgu kesabaran kita. Itulah. Okay, ada lagi tak teknik Kak Syifa? Tak ada dah. Tapi sebenarnya mungkin kita pun dah nak sampai penghujung. Apa checklist lah kalau dilema macam kakak tu. Checklist untuk mak-mak yang sedang dan mungkin memikirkan untuk hantar anak ke sekolah tahfiz ke, sekolah asrama kita pun nak dengar kat Cik. Yes, okay. Yang pertama ni tahfiz, TAHFIZ. Alright, okay. So ingat ingat tahfiz, sama-sama. akronim dia tahfiz. InsyaAllah moga kita boleh ingat sama-sama lah. Yang pertama T, kita kena tetapkan niat. Hantar anak bukan sebab trend, nak lalu kat TikTok apa nama viral ni lah anak tahfiz, bukan sebab tu. Bukan sebab, tapi sebab hantar anak memang nak jadikan dia, mempersiapkan dia untuk menghadapi akhir zaman ni. Okay, tu paling penting. Lepas tu yang dia macam ni kan, kita selalu baca qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita nak anak kita setiap kehidupan dia tu dia meletakkan Allah yang pertama. Tapi kalau mak ayah tak tadabbur ayat-ayat dalam Quran, dia takkan jumpalah untuk cakap benda tu, untuk meletakkan niat macam tu. Okay. Yang kedua ni adaptasi. Adaptasi. Anak tu kecil lagi, sebab ada beberapa isu yang hantar anak umur 5 tahun, 6 tahun masuk sekolah asrama tahfiz ni. Nak menghafal seawal itu. Saya tak cakap salah tak salah. Ada orang cakap nanti habislah zaman kat kanak dia lari-lari tak ada apa semua. Tak, sebenarnya kat situ dia pun dia lari-lari juga. Tapi kan jujurnya kalau anak tu dia dah biasa tidur berjauhan, lepas tu dia dah mula urus diri dia, dia tahu disiplin nak bangun pukul berapa, and then dia memang kalau Quran tu macam Quran itu boleh. Tapi kena adapt berperingkat lah, kita lah kena sediakan. Maksudnya tak adalah anak tu menghafal semata kan. Betul. Tapi dia ada skill-skill lain yang dia boleh
bina juga Bina. kat situ. Kalau kat mana-mana tempat tu kat memang mana-mana dia akan pun kira. kalau tak ada asrama pun sama juga kat Syifa. Kat sekolah, walaupun pergi kat sekolah berapa 8 jam sorry, tak ada 8 jam, 7 sampai pukul 4 pukul 5 macam tu kan. Dia banyak skill dia belajar kan. Betul, nak belinya. Betul. Kawan tak suka macam mana nak buat. Sebab tu banyak mak ayah bila cuti sekolah dia cuba cari mana kem-kem tahfiz yang ada dekat dengan dia. Sebab dia nak prepare. Dia nak nak bagi anak minat. Ni isunya kalau kita nak hantar anak sekolah tahfiz tapi kita tak preparekan dia. Tiba-tiba kita nak dia merealisasikan cita-cita kita yang tertinggal dulu ataupun kita ikut trend orang. Tu bahayalah. So risau takut kita tak dapat hasil yang sepatutnya lah macam tu kan. Betul. Lepas tu yang ketiga H. Ni paling penting. Hati Hasanah, hati Kak Syifa dan hati semua ibu ayah, kita kena kuat. Nak hantar anak mana-mana sekolah, asrama ke atas asrama ke, apatah lagi hantar anak tahfiz, kena kuat. Kena kuat tu maksudnya ada satu ayat Quran Allah kata wala tahinu wala tahzanu. Maksudnya jangan kau lemah, jangan kau sedih hati. Apa yang berlaku ke anak tu sebenarnya semuanya ada hikmah, semuanya proses pembelajaran untuk dia. Kita pula mama sakit kaki dah pergi ambil. Lepas tu pergi salahkan warden. Kenapa tak tengok anak saya kenapa? Ya mungkin benda tu real tapi kena jaga-jaga. Dia ada limit lah dia lah kan. Yes. Ada limit yang mungkin anak tu dalam proses belajar. Ada limit yang kalau macam contoh kalau dah berlaku penderaan ke apa, so yang tu memang kena take action lah kan. Tu mungkin topik lain kita akan bincangkan lah, kan? sebab isu hangat juga tu. Right, okay. So, lepas tu yang hati kena kuat. Lepas tu F, kena fokus kepada proses bukan hasil. Kenapa? Sebab ni mak-mak lah ni, mak-mak tahfiz ni kan, mesti tanya dah berapa juzuk dah. Kadang-kadang Kak Syifa pun tertanya juga adik-adik yang tengah hafal, berapa juzuk dah? Nak kejar tu. Astagfirullahaladzim, silap. Nak kejar berapa dah hafal. Berapa tu maksudnya kita pada hasil. So kita boleh tukar soalan-soalan tu macam dah jumpa ke surah favourite? Tengah hafal surah apa? Ali Imran ke? Siapa Ali Imran? Siapa anak dia? Siapa? Apa kisah di sebalik tu? So anak dia macam lah aku hafal, aku tak faham. Tolong jangan ulangi ke penyesalan saya menghafal tak faham tu. Okay, fokus. And then lepas tu yang dan nak dua terakhir, I kena iringi dengan doa. Tu mak ayah selalu lupa kan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, macam biar anak tu suka solat dan Quran tu rasa cukup dah. Cukup dah sebenarnya. Itu lagi mahal kan. Dia memang kalau dalam parenting solat tu is the first one, right? Ini puasa sampai nak mampus budak tu. Tapi solatnya tidak. Itulah benda betul-betul. Yang solat tu yang ni kan yang utama kan. Alright, lagi sakit kalau tak solat dan tak baca Quran. Ya Allah. Okay. Lepas tu miskin pula. Sebab baru istidraj yang paling teruk adalah kau miskin tapi tak solat. Pernah tengok tak? Macam pernah dengar. Viral orang share. Ya. Macam betul lah kau dah miskin. Maksudnya itu titik terendah dan memang paling bawah macam tu lah. Dan last sekali adalah huruf Z. Kena ziarah dan beri sokongan yang power lah. Kalau nak sebut Umi Abi ziarah tu jauh, tapi dia cuba juga video call. Anak sakit, Syifa pernah masuk hospital Kuala Lumpur baru tu kan. Abi pergi jaga. Ya Allah, itu macam tu dia punya kadang-kadang anak-anak tahfiz ni yang sakitnya bukan fizikal. Sakitnya tapi masuk hospital tu fizikal lah. Tapi yang sakit tu emosi. Setiap hari perjuangan anak-anak tahfiz tu, kenapa payah sangat ayat ni nak masuk otak aku. Sebab tu tak boleh brain, dia hafal tapi bawa handphone. Dia akan dekat sekolah lah. Betul. Itulah. Tapi cerita pasal handphone tu kan, kita pernah pergi salah satu tahfiz dekat dia macam luar negara lah, dekat Aceh kan. Dekat Aceh ni macam mana handphone tu memang sangat satu benda yang haram lah kan. Kak Syifa tahu tak dia buat apa? Dia macam haram lah dibawa kan, macam tu kan. Dia paku phone tu dekat dinding. Dia punya macam pengetua dia lah kan, macam tu. Sebab apa? Peringatan siapa yang bawa phone. Sebab diorang ni hafal Quran. Siapa yang bawa kena paku handphone dia. Nanti kena paku macam tu. Dan phone tu adalah salah satu phone yang telah dipaku kat situ, kat dinding sekolah tu. Sebenarnya kita kena pakukan handphone kita sendiri. Sama tu reflect kat parents sebenarnya. Kita bukan paku itu, kita paku kat mata. Tak reflect. Kita sendiri pun Kak Syifa. Tak benda yang macam tu cabaran akhir zaman. Tapi insyaAllah bagi mak-mak yang tak hafal Quran,
tak salah pun bagi anak-anak hafal Quran, sebab Quran ni dia bukan benda trend atau Dia tak eksklusif satu lagi, dia wajib sebenarnya. Kalau boleh, pelik kalau anak tak hafal. Dia bukanlah eksklusif untuk satu golongan Tak saja ada. kan? Macam mungkin kita orang suami isteri hafal, memang impian kami anak tu lebih baik lah. InsyaAllah, kalau boleh dia harapannya. hafal dengan faham, dan dia jadi fi dhilalil Quran, orang yang di bawah naungan Al-Quran tu. Dia cakap je ada dalil, cakap je dalil. Allah. Sekarang dia dah cuba dah. Kalau Umi dia marah, Umi la taghdab walakal jannah. Wow. Bukan Aisyah cakap, Rasulullah yang cakap. InsyaAllah, itu dia dah start praktis lah. Itulah anak solehah seorang tu. Alhamdulillah. So kat situ, okey, tadi kita berbalik semula kepada luahan tadilah Kak Syifa kan. So maksudnya dalam keseronokan, keterujaan kan, kita tengok orang yang ada anak yang dah berjaya khatam tahfiz, tapi ada satu side lain yang sebenarnya benda yang perlu bersedia dari side ibu bapa lah kan. Yes, betul. Maksudnya kita bila kita refleksi juga, bila Kak Syifa cerita apa semua kan, sebenarnya bila kita hantar anak itu ke mana-mana sekalipun, ke sekolah yang tak kisah sekolah mana-mana, tapi ibu bapa tu sentiasa ada bersama kan, berjalan bersama. Soalan dia perjalanan bukan isu kita hantar sekolah kat mana, tapi adakah dengan sekolah tu mendekatkan anak kita dengan Allah. Itu je. Sebab Allah penciptakan. InsyaAllah, itu persoalan yang kita tinggalkan lah Kak Syifa kan. Tapi nak ambil peluang juga boleh tak Sana? Terima kasih kepada Umi Abi sebab mendorongkan kami lah, adik-beradik untuk Al-Quran, dan terima kasih kepada semua guru-guru along the way nak tahfiz tu. Siapa yang kenal Ketua Syifa tu kan, yang aib tu jagalah kan. Man sataral mu'minin satarallahu fid dunya wal akhirah kan. Kena jaga jugalah dan doakanlah moga dengan hafazan tu kita boleh sama-sama kuat dalam mencapai kehidupan terbaik untuk semua orang. Apa tadi, hayatan tayyibah tu, insya-Allah. Kan, daripada Kak Syifa sebenarnya dia beri tempias kepada Hasanah kan. Bila Kak Syifa bercerita tu, Hasanah pun termuhasabah lah kan. Dan sebenarnya itu salah satu motivasi lah bila kita ada walaupun kita tak menghafal macam saya kan, bukan hafizah lah kan macam kan, tapi bila kita ada kawan, tapi anti Hasanah, insya-Allah Hasanah kan, semoga baik sebaik namanya lah macam tu kan, doakan. Tapi jauh dari sudut hati sebenarnya kita sangat bersyukur bila ada circle yang dekat dengan Quran. Sebenarnya kita pun di dunia akhir zaman ni kan, memang kena ada. Kita tak boleh menafikan pun benda tu sebenarnya. Memang Quran tu adalah penyelamat kita lah kan. Itulah insya-Allah. Semoga dengan dengan topik kali ni lah Kak Syifa kan, sama-samalah kita muhasabah dan kita tinggalkan dengan persoalan, adakah kat mana-mana pun anak kita sendiri pun adakah ia mendekatkan kita dengan Allah. Alright, okay. So sebelum tu jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Santuni untuk mendapatkan video-video terbaru daripada kami. So setakat itu sahaja Kak Syifa. Terima kasih. Terima kasih banyak juga semua. Sama-sama. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.